Nah, ini untuk korang yang tengah cari kereta SUV untuk family kecil korang. Okay, selain daripada Honda, korang boleh try ambil Proton X50 ini. Okay, Proton X50 ni juga famous juga di kalangan untuk yang keluarga-keluarga yang nak beli kereta SUV. Memang ramai juga, salah satu kereta ramai juga orang beli selain daripada Honda CR-V, HR-V. Ini pun famous juga. Okay, dekat hadapan saya ni CC 1.5. Ini model tahun 2021. Korang masih baru lagi. Okay, condition dia pun kalau korang tengok pun sama macam baru punya. Tak ada cala-bala and tak ada bengkok, memang tak ada. Okay, accident semua kita tak ambil. Okay, ini kereta memang barang baik punya. Okay, memang nampak nice gila. Okay, kalau korang tak puas hati tengok dalam video, korang boleh datang walk in dekat Carco Sungai Besi Auto World, ataupun korang nak test drive sekali pun boleh, tak ada masalah. Okay, alright, untuk spek flagship ni dia menggunakan rim. Okay, untuk flagship ni dia menggunakan rim 18 inci. Okay, original. Okay, nampak masih nice. Tayar pun masih berbunga dengan baik. Okay, saya bawa korang tengok pula interior dalaman dia. Ini model flagship. Flagship memang nampak nice gila. Okay, interior dalam dia combine dengan warna merah. Dia macam warna merah seakan warna merun pun ada juga. Okay, tapi bila dia combinekan ni memang cantik gila dengan warna silver dia kat sini. Hitam, merah dengan warna silver dia memang nice gila. Nampak premium gila. Okay, untuk spek ni korang dah akan dapat leather seat korang. Memang nice gila. Okay, tak ada cala, tak ada koyak, masih nampak macam baru punya. Okay, alright, saya bawa korang pula tengok dalaman dia. Kita tengok mileage dia. Okay, untuk pengetahuan korang, untuk model ni biasanya kita tekan sahaja kan. Kita tekan brake, dia akan start kan. Tapi untuk Proton S50, untuk spek ni, korang kena letak kunci ni dekat bahagian armrest ni. Korang nampak tak? Korang nampak, letak je kat sini. Okay, alright, tekan push, tekan. Baru di jalan. Betul tak? Okay, untuk mileage ni hanya 77,000. Okay, memang sangat sesuai lah dengan model dia yang tahun 2021. Okay, lepas tu korang akan dapat ini touchscreen infotainment system, masih berfungsi dengan baik. Tak ada lag. Boleh tekan lagi. Sound dia pun best. Okay, tak ada pecah-pecah. Aircon dia pun sejuk lah. Sejuk, tak ada. Memang tak ada masalah untuk interior dalaman dia. Okay, yang paling best sekali korang akan dapat ni dekat atas ni. Ini sunroof korang. Sunroof ni masih berfungsi dengan baik. Button dia pun tak ada masalah. Okay, alright, saya kejap ya. Okay, masih berfungsi dengan baik. Okay, kalau korang beli ni, korang nak pergi tengok kat SCC malam-malam, korang buka sahaja, memang syok korang boleh ambil vibe pusing-pusing KL ya. Okay, nak dating pun boleh. Okay, alright, saya bawa korang pergi bahagian belakang pula. Ini bahagian belakang dia. Bahagian belakang dia tak ada sempit mana pun. Memang sangat sesuai untuk seisi keluarga korang. Untuk korang yang kaki panjang, yang tinggi, nak duduk kat sini pun memang sangat muat. Okay, dekat belakang ni pun korang akan dapat aircon vents. Dekat belakang ni ada port charger sekali. Korang boleh charge handphone korang dekat situ. Okay, okay, kita tengok pula bahagian belakang, bonnet belakang dia. Okay, bahagian belakang dia. Ini bahagian belakang dia memang sangat besar. Kalau korang letak barang mungkin okey lah, tak ada masalah. Macam biasa, kalau korang nak ruang yang lagi besar, korang boleh tolak sahaja seat belakang ni. Korang akan dapat space yang sangat besar. Contoh, korang nak angkat barang yang panjang, angkat yang besar,
angkat almari yang kecil tu, boleh korang tolak sahaja ini. Okay. Okay, untuk korang yang macam saya cakap, untuk korang yang berminat kereta SUV ke, korang boleh try ambil Proton X50 ini. Memang sangat berbaloi. Okay, harga dia memang sangat berbaloi. Saya cakap korang boleh dapat harga RM73,000, bulanan dalam 900 lebih, ikat los 9 tahun. Okay, kalau korang nak bulanan yang lagi rendah, korang boleh letak depo 10% ataupun 20%. Untuk spek ni kita tak banyak, korang siapa cepat dia dapat. Berminat cepat PM kita sekarang sementara stok masih ada. Okay, alright, bye. Assalamualaikum korang.